Pernah tak terfikir dalam satu kelas yang sama ada macam-macam jenis pelajar? Macam mana ya kita nak pastikan semua orang dapat belajar dengan betul-betul berkesan? Hari ini kita nak kupas satu idea menarik daripada Cik Mai tentang pendekatan terbeza. Kenapa agaknya ia begitu penting? Jom kita selami sama-sama. Okey, jom kita mulakan dengan cabaran paling asas yang semua cikgu hadapi. Cuba bayangkan, satu bilik darjah tapi pelajarnya macam-macam ragam. Setiap seorang tu unik kan? Latar belakang lain, cara faham lain, minat pun tak sama. Persoalannya, macam mana kita nak sampaikan ilmu supaya ia sampai kepada setiap seorang daripada mereka? Inilah dilema utama yang buat kita kena cari satu pendekatan yang lebih baik. Sebab pertama dan yang paling asas kenapa kita kena guna pendekatan terbeza ni ialah untuk meraihkan kepelbagaian itu sendiri. Dah tiba masanya kita berhenti anggap semua pelajar tu sama. Kita kena mula hargai dan iktiraf keunikan setiap individu dalam kelas kita. Kepelbagaian ni kita boleh nampak dari dua sudut utama. Pertama, keperluan murid tu sendiri. Ada yang cepat tangkap, jadi dia perlukan cabaran lebih. Ada pula yang perlukan lebih banyak bimbingan, lebih masa. Kedua, gaya belajar mereka. Ada yang jenis visual, kena tengok gambar baru faham. Ada yang auditori, kena dengar. Ada pula yang kinestetik, kena buat sendiri baru lekat. Jadi, memang jelaslah kan, pendekatan satu saiz untuk semua tu memang takkan menjadi. Cuba tengok perbezaan ketara ni. Belah kiri tu, cara tradisional. Satu jenis pelajaran untuk semua. Cikgu cakap kat depan, semua kena ikut rentak yang sama. Manakala yang belah kanan pula, pendekatan terbeza. Kandungan pelajaran tu fleksibel, boleh diubah suai, lebih fokus pada murid. Dan yang paling penting, setiap orang boleh belajar ikut kelajuan sendiri. Ini bukan ubah sikit-sikit tau. Ini satu anjakan besar dalam cara kita melihat pendidikan. Baiklah, sebab yang kedua, yang ni pun super penting. Kita nak rapatkan jurang penguasaan. Misi kita ialah nak pastikan tak ada seorang pun pelajar yang rasa tertinggal atau dipinggirkan. Apa benda jurang penguasaan ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah gap atau jurang antara apa yang kita harapkan pelajar faham dengan apa yang dia sebenarnya faham. Dan yang bahayanya, kalau kita buat tak tahu je pasal jurang ni, lama-lama ia akan jadi makin besar. Pelajar yang di belakang akan terus jauh ketinggalan. Macam nilah rupa jurang tu kalau kita gambarkan. Nampak tak betapa tak sekata tahap penguasaan murid-murid ni? Ada yang dah meluncur laju kat depan, dah faham betul. Tapi kat ujung sana tu, ada yang masih lagi bergelut dekat tahap paling asas. Inilah realiti yang berlaku dalam banyak bilik darjah. Dan inilah masalah yang kita nak selesaikan. Dan inilah matlamat kita. Dengan pendekatan terbeza, kita bukan setakat rapatkan jurang tu, tapi kita angkat semua pelajar sekali ke tahap yang lebih tinggi. Tengok tu, tahap penguasaan mereka jadi lebih sekata dan yang penting, lebih baik secara keseluruhan. Kena ingat, ini bukan nak jadikan semua orang sama, tapi nak pastikan setiap orang dapat capai potensi terbaik diri mereka. Okey, selain tolong pelajar secara individu, pendekatan terbeza ni juga sangat relevan untuk masa depan. Ia sebenarnya adalah jawapan kepada tuntutan pendidikan abad ke-21. Zaman sekarang dah lain kan? Dunia tak lagi perlukan pekerja yang cuma pandai ikut arahan. Dunia perlukan individu yang boleh berfikir secara kritis, yang kreatif selesaikan masalah dan yang boleh bekerjasama dalam satu pasukan. Jadi, cara mengajar yang sehala di mana guru cuma curah maklumat dan pelajar tadah dah tak relevan lagi. Cara tu takkan dapat lahirkan generasi yang kita perlukan untuk masa depan. Jadi, kita dah faham kenapa kita perlukan pendekatan ni. Sekarang, jom kita tengok apa pulangan dia. Apakah hasil paling best yang kita boleh dapat kalau kita amalkan kaedah ni dengan betul? Ganjaran pertama dan yang paling jelas sekali, hasil pembelajaran yang jauh lebih baik. Logik kan? Bila pelajar dapat bahan yang kena dengan tahap kefahaman dia, pembelajaran tu jadi lebih mendalam, lebih bermakna. Kesannya, pencapaian akademik mereka tentulah akan meningkat. Yang kedua, yang ni pun sama pentingnya, ialah motivasi murid tu sendiri akan melambung tinggi. Cuba bayangkan, bila seorang pelajar rasa cikgu faham dia, bagi tugasan yang mencabar tapi tak mustahil, tak terlalu senang sampai bosan dan tak terlalu susah sampai putus asa, semangat dia untuk belajar tu akan menyala-nyala. Dia akan rasa lebih seronok dan lebih bertanggungjawab dengan pembelajaran dia sendiri. Jadi inilah rumusan utamanya. Kaitannya memang sangat jelas. Pendekatan terbeza ini bukan sekadar satu trend pendidikan yang datang dan pergi. Ia adalah satu strategi teras yang tembak terus pada dua sasaran paling penting dalam pendidikan. Satu, kejayaan akademik dan dua, motivasi dalaman pelajar untuk terus belajar.
Jadi bila kita dah tengok semua ni, daripada meraihkan keunikan setiap pelajar sehinggalah kepada meningkatkan pencapaian dan semangat mereka, persoalan terakhir ni saya tujukan untuk kita semua renungkan. Adakah bilik darjah anda bersedia untuk melakukan perubahan ni? Bersedia untuk membuka dan menyerlahkan potensi sebenar setiap seorang pelajar anda? Fikir-fikirkanlah.